Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Kasih Ons setiap 8 malam hari Jumaat. Tapi hari ni sangat special. Kalau you nak tahu, saya Gen Millennial. Kita selalu cakap pasal tentang Gen, tapi hari ni kita bawa satu Gen yang special. Isteri saya pula Gen X. Tak payahlah sebut. Saya tahulah saya X. Hari ni kita bawa seorang musuh. Kita bawa musuh Gen Z. Gen Z. Ada dua Muhammad di sini. Yo. Seorang Muhammad Izzuan, seorang lagi Muhammad Noor atau lebih dikenali sebagai Manor. Musuh janganlah musuh. Tapi bila bercakap tentang Mak Noor je macam dia memang sekolah kan betul. Betul. Sam dia bagi kan. Dia strawberry kan member tu. Okey, tapi jadi sebelum kita nak tanya lah, kita nak bercakap lah dulu. Terima kasih Mak Noor. Kita memang nak sangat Mak Noor join kita kan. Dia sibuk orangnya. Siang dia tak wujud. Hanya wujud malam. Sebenarnya mana nak kena cakap terima kasih sebab kita kecil je nak dibandingkan dengan abang Kak Era. Betul. Tapi tak mana tujuan dia kita hadir ni dalam podcast ni adalah kita nak inspirasikan ramai orang kat luar sana. InsyaAllah. Sebenarnya ni bukan inspirasi untuk Gen Z je tau. Gen kita pun kita nak. Gen kita betulkan balik. Sekejap lagi. Okey, Muhammad Noor. Ya. Umur rahsia katanya. Umur rahsia. Okey. Kita kalau kita tengok awak muda lagi. Tapi yelah dah mempunyai 3 cahaya mata. Betul. Seorang isteri suri rumah tangga sepenuh masa. Betul. Dulunya bekerja di lab. Sekarang ni dah meninggalkan kerjaya. Menjadi student sepenuh masa sekarang ni. Kemudian meneruskan kerjaya barunya. Dalam bidang ni lah. Caster katanya. Caster kan. Ini bukan kaling-kaling keputusan yang besar tu. Betul lah. Kan? Sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Okey, buat istiqarah dulu ke macam ni? Susah ni nak buat keputusan ni. Macam mana? Sebab kita nak berhenti kerjaya berapa tahun dah bekerja dalam dunia lab ni? Cuba cerita sikit latar belakang. Mak Noor berhenti dekat-dekat 14 tahun lah, 13 tahun lebih lah. Lama juga kan? Lama. Boleh lah, macam resume tu cantik lah kan? Ya. Kalau kahwin tu anak dah 10 boleh tu. Form tu anak dah form tu. Boleh tahan lah juga lama. Tapi kalau nak kata keputusan tu buat secara sekejapan, tak juga. Cuma at that time Mak Noor terpaksa buat keputusan yang mengejut. Sebab sebenarnya Mak Noor tak ada pun niat macam nak berhenti, nak jadi TikToker ke. Tak, sebab semua tu buat sambil-sambil je. Kenapa Mak Noor buat TikTok tu? Sebab wife Mak Noor kan suri rumah. Nanti kita naklah pendapatan tambahan sikit kan. Sebab tu Mak Noor cakap kena kerja 2-3 kerja. Kita pun buat 2-3 kerja juga. So, sebab bini suri rumah. Kita kena buat benda ekstra lah. So TikTok tu tak pernah lah Mak Noor jangkakan nak jadi macam pekerjaan ke apa. Cuma pada tahun 2025 bulan 1 ada 2 kejadian yang besar lah berlaku dalam hidup Mak Noor. Nombor 1, Mak Noor memang enroll masuk nak sambung study lah dekat peringkat master. So bulan 1 tu Mak Noor masuk semester baru-baru je masuk belajar. 31 hari bulan 12 2024 Mak Noor stroke. Memang Mak Noor sambung New Year 2025 dengan berita yang menyedihkan lah. Mak Noor stroke. Jadinya the moment Mak Noor stroke, Mak Noor pun dah tak boleh, dah bayar yuran dah pun, dah tak boleh nak patah balik dah. Terpaksa Mak Noor kata tak boleh ni, mak stroke, kita pula sama belajar. Lepas tu kita ada kerja hakiki lagi. Mak Noor terus tender surat resign. Mak Noor tender surat resign. Maksud Mak Noor macam I nak freekan diri lah. Nak freekan diri sebab yelah mak stroke ni, orang stroke ni 6 bulan pertama tu memang golden time. Yang kita kena betul-betul jaga. Sebab time tu dia belum hilang lagi. So bila kita tender, bos reject. Engkau pula kesayangan bos Janil pula. Kan. 14 tahun. 14 tahun. So, bila Mak Noor hantar surat resign, bos Mak Noor tanya, kenapa nak berhenti? Mak Noor cakap lah sebab mak stroke kan. And saya semua belajar. Saya tak naklah kerak-kerak balik sebab time tu macam kena kerak balik sebab walaupun Mak Noor ambil nurse, jaga mak, tapi macam, yelah takkanlah kita nak lepas tangan. Ya betul lah. Pukul 12 Mak Noor balik.
Macam lunch hour tu makna balik terkocor-kocor, mandikan mak dengan suap mak makan. Tapi rasa macam tak boleh lah macam ni. Lepas tu bos kata tak apalah makna. Cik Nik, kalau Cik Nik tengok terima kasih semoga syurga lah buat Cik Nik. Allah, Cik Nik ni baiknya. Kan, betul? Cik Nik kata tak apa makna mak ada satu je. Dia macam dia allow makna untuk ada that flexibility. Makna pun tak apalah makna cuba. Makna cuba bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 je. Makna rasa tak boleh. Tak boleh tak boleh keep up. Pukul 12 je makna kena balik sebab tempat kerja kat Batu Cave. Rumah makna kat Puncak Alam. Okey. Jauh. Puncak Alam. Lepas tu rumah mak makna kat Sungai Besi. So, makna triangle. maksud makna pagi-pagi daripada Puncak Alam pergi Batu Cave. Lepas tu pukul 12 tengah hari makna balik rumah, mandi-mandikan mak, suap makan, patah balik Batu Cave. Lepas tu habis office hour balik Puncak Alam. Macam tu lah. 4 bulan. Rasa macam overwhelming, penat, rasa macam tak macam kita dah berbelah bahagi. Kualiti kerja tu dah berbelah bahagi kan. Lepas tu makna bulan 4 tu makna bulatkan hati lah makna kata kat dia. Bukan nak berhenti tapi memang terpaksa tak boleh lah. Tak boleh nak menjalani kehidupan macam ni. Jadi makna pun berhenti. Tapi waktu berhenti tu tawakal je lah. Keputusan tu tiada halangan daripada pihak isteri ke? Tak ada. Selalunya kadang-kadang keputusan besar tu isteri selalu akan macam habis kita macam mana ni? Dia beri kepercayaan sepenuhnya kepada Mak Noh nampaknya. Macam mana tu? Mak Noh ni bukanlah nak puji bini tapi puji bini kita tak apa kan. Tapi bini Mak Noh memang solehah tau. Tak tipu. 11 tahun kahwin bini Mak Noh tak pernah naik suara. Alhamdulillah. Terima kasih kepada mak mentua dan pak mentua saya kerana mendidik anaknya begitu baik sekali. Masya Allah. Mana saya 2 bulan pun isteri tak pernah tinggi suara lagi. Alhamdulillah. Harap sampailah 12 tahun. InsyaAllah ni ada tu. So isteri Mak Noh dia memang percayalah. Maksudnya apa pun yang Mak Noh buat, kalau benda tu tak memudaratkan, benda tu bukan benda yang jahat, biasanya dia sokong. Allah Akbar. Untungnya Mak Noh. Tak, kerana apa? Kerana sepanjang perkahwinan belasan tahun tu, Mak Noh telah membuktikan. Dan dia worth the trust diberikan kepada ni Mak Noh. Jadi rasa kepercayaan tu Mak Noh dah build daripada awal kan. Sebab isteri dulu kerja kan. Dan isteri boleh berhenti kerja. Waktu berhenti kerja tu dah ada anak ataupun sebelum ada anak dah berhenti kerja? Dia berhenti kerja setelah dia kerja dah 10 tahun. Anak 2. Oh, anak 2. Lepas tu bila berhenti baru beranak lagi seorang lah. Tapi memang berhenti kerja pun Alhamdulillah. Dia okey je bila Mak Noh kata berhentilah. Dia pun berhenti. Berhenti tu untuk khusus fokus untuk jaga anak. Oh, bagusnya. Okey. Bila kita bercakap tentang dalam rumah tangga ni lah Mak Noh menjadi ketua keluarga, menjana income seorang diri kan, apa struggle-nya bila mana satu drop dan now semua fokus dekat Mak Noh seorang je. Ada tak itu yang Mak Noh kata kerja banyak dalam satu masa tu? Lagi saya dia menuntut ilmu lagi. Menuntut ilmu lagi. And then Mak Noh juga attach sangat rapat dengan anak-anak. So macam mana Mak Noh membagikan masa ni Mak Noh? Tak penat ke? Penat juga. Malam datang pula podcast ni. Macam mana ni? Tapi Mak Noh ingat lagi waktu mula-mula Mak Noh nak decide untuk wife Mak Noh berhenti kan. Mak Noh memang Mak Noh punya adalah ragu-ragu sebab kita memang first 6 years of marriage tu memang kita kerja sama-sama, dua income kan. Dua income, tiba-tiba nak drop jadi single income je, adalah rasa macam hesitate sikit, boleh ke tak boleh ke. Tapi Mak Noh punya cara adalah Mak Noh telefon semua kawan-kawan Mak Noh yang dia punya income dia lower than me. Tapi isteri rumah. Itu Mak Noh punya strategi. Mak Noh telefon dia orang, macam maksud Mak Noh telefon orang kawan-kawan Mak Noh yang kerja dia biasa-biasa je kak. Kerja biasa, suri rumah isteri dia. Ada anak. Ada anak, macam biasa. Maksudnya nak tahu macam mana diorang hidup dengan gaji seumpama tu. Okay. Sebab Mak Noh tak nak tengok orang yang atas daripada kita. Yalah. Mak Noh tengok orang yang memang lower income daripada kita. Sebab Mak Noh tengok macam mana diorang ada kekuatan tu. Kebanyakan masa bagi jawapan yang similar. Diorang kata, alah Mak Noh, kalau betul-betul kau nak wife kau berhenti kerja, dia macam ni Mak Noh. Kalau the moment wife kau berhenti, mesti otak kau automatically kau dah pandai nak adjust. Kalau besar kita punya periuk, besarlah kerak dia. Nanti automatically kau boleh adjust. Dulu mungkin kau belanja, tiba-tiba hari esok kau bawa bekal lah dan sebagainya. Maksudnya semua bagi jawapan macam tu. Dia orang kata berhenti je, nanti lama-lama kau boleh adjust punya. Kau mesti akan adjust sebab dalam otak kau dah fix kau seorang je kerja. Kau seorang je kerja macam tu tau. Lepas tu Mak Noh tengok, alah diorang ada yang
ada yang kerja gaji 2,000 lebih, 3,000. Boleh je. Boleh tu. Dan maknuk tak tengok pun dia orang macam Stres ke Struggle. apa semua okey je. Happy je maknuk tengok. Sebab happy tu bukanlah 100% sebab duit mungkin kan. Kalau kita pandai manage boleh juga sebenarnya kan. So maknuk kumpul kekuatan tu maknuk rasa okey boleh berhenti je. So Okay. kita pejam mata berhenti. Okey, di awal-awal pejam mata, di awal-awal tu, struggle tak? Ataupun you plan. Ati you ni seorang good planner lah dia, kan? Dia rancang betul-betul. maybe you dah hitung-hitung Dia dah So macam mana? Awal-awal tu okey tak? awal-awal struggle tak okey lah yang tadi pendapat orang lain lepas tu makno sendiri pengalaman tempuh untuk maybe first 6 months ke Okey. Mungkin pandai kat Ira baca makno Tapi makno memang plan. Alhamdulillah kita plan Allah yang apa kata yang tunaikan kan. Yalah. Tapi alhamdulillah Allah izinkan benda tu jadi sebab sebelum makno kahwin sebenarnya makno dengan Anis dah rancang. Makno cakap dia bila kalau kita kahwin the moment anak kita masuk sekolah makno tak nak anak kita pergi sekolah naik bas. Sebenarnya itu jadi tujuan dia. Waktu usia anak kita 7 tahun, anak kita mesti pergi hantar, balik mesti ambil. Kerana reason dia? apa? Reason dia safety lah sebenarnya. Tapi tak adalah apa-apa pun. Sebenarnya okey je naik bas pun okey tahu sebenarnya. Korang jangan silap faham nanti kena kejar. Itu preference lah. Maksud makna nak anak makna pergi kita hantar ambil. Tapi bukan makna stated kan macam dia kena jadi suruh. Makna punya vision time tu kita kahwin usia anak kita 7 tahun maksudnya kita dah 8 tahun kahwin lah kan. Ketika itu salah seorang mungkin dah jadi bos sikit, dah ada flexibility ke, dah kerja macam tu lah maksud makna taklah kata macam rigid sangat kata untuk nak jadi kena isteri rumah. kan, Tapi disebabkan makna ada vision yang anak kita mesti pergi hantar dan balik ambil sepanjang 6 tahun pertama perkahwinan, 7 tahun pertama kahwinan tu, makna memang betul-betul macam tak pergi travel, tak buat apa-apa, tak ada buat hutang, tak ada buat apa-apa langsung. Ya, makna kerja dengan wife makna, kita orang kerja tak adalah macam kalau dengar kat luar sama macam luar sana rasa macam bersamamu sangat kan. Tapi sebenarnya tak pun. Sebenarnya makna kerja dengan wife, kita orang kerja kat Sain Nabi dulu. Maksudnya pendapatan kita orang sebenarnya sebagai orang yang berkahwin pun sebenarnya okey. Bukanlah macam sedih duk kau makna. Tak. Tetapi disebabkan nak merealisasikan anak impian lebih makna duduk rumah dekat kampung, kat KL yang kat kawasan-kawasan kampung, saya sewa kat kawasan kampung yang sewa dia RM400. Padahal time tu Berikat lah. padahal kita boleh duduk kondo time tu. Dia duduk sebab tu lah makna memang berterima kasih sangat kat wife makna sebab dia rela tahu dia tak ada kata tunjuk takkan duduk rumah RM400. Ni betul-betul rumah RM400 yang lantai simen kak. Lantai simen yang atapnya macam hujan bocor-bocor macam tu. Padahal time kita kerja Sandabi, layak Sandabi tak pergi kerja. Tapi rumah kau macam nak roboh tu. Ini demi mencapai rancangan matlamat 7 tahun lagi kalau anak sekolah you nak ni. Mesti kita ada ability to hantar and fetch. Wow. Tak pergi travel, makna macam dapat bonus kan. Sandabi bonus sedap juga kak. Oh ya. Yeah. Tak pergi travel, simpan. Okey, kita nak tanya Makno. Macam mana Makno boleh dapat pasangan? Macam mana you dengan pasangan you berbincang ke apa sebelum kahwin? Yang I nak macam ni. Buatnya dah kahwin tapi isteri tak nak macam tu. Tapi Makno dapat. Dia macam mana Makno? Makno bincang dulu sebelum kahwin ke? Makna bincang ada dua benda. Ada beberapa perkara yang memang core dalam rumah tangga makna bincang even before kahwin. Yang betul-betul sebelum kahwin. Okay, Gen Z dengar. Okey. Satu, kalau ada anak kita nak breastfeed ke, anak kita nak formula milk? Bincang ni sebelum kahwin Ya, ni. janji. Tak tipu. Betul. Wow. Ya. Breastfeed atau formula milk pun bincang Kenapa tu Sebab makna nak anak makna breastfeed. Wow. Maksudnya you sanggup tak breastfeed? Makna tanya, you nak anak kita breastfeed ke ataupun formula milk? Sebab I nak breastfeed. Breast milk. Whether you can tak mencapai kita punya impian ni. Alhamdulillah dia pun okey. Dia kata okey breastfeed. Okay, itu kriteria pertama. Okey. Nombor 2, tentang sekolah tu lah. Anak kalau kita anak sekolah, Okay. anak mesti kita boleh ada kemampuan untuk hantar dan ambil. Ability to hantar and fetch. Okey. Nombor 3, kita kena berjanji mak dengan ayah, kita jangan sentuh mak ayah kita masing-masing. Maksudnya mak ayah I, you janganlah walaupun ada benda-benda yang Terkurang terlebih. kurang terlebih,
Janganlah mengadu apa-apa ke I sebab ianya akan melukakan hati I juga. Okey. I pun berjanji kalau I ada macam Terguris ke apa-apa ke? I pun tak akan cakap dengan you. Okey. Selagi benda tu tak melanggar syarak lah. Sebab kadang-kadang mak ayah kita, semua kita lah, bukan mak ayah, semua kita pun ada perangai buruk kan. So kadang-kadang kita memilih untuk bagi tahu perangai buruk mak ayah pasangan kita. Okey. Padahal orang tu dah tua pun, tak boleh nak ubah sangat pun. Bukan je dia suruh kau sembah pokok, Ya. sembah matahari ke, suruh tukar agama ke, lain lah. Betul-betul. Kalau benda-benda yang perangai-perangai ni, kalau betul tutup mata lah. macam kalau dia mengguris perasaan you pun, I harap you jangan cakap kat I sebab benda tu akan mengguris perasaan I. Tapi betul lah, kita tak terfikir benda ni Sebenarnya 3 poin dia tadi tak terfikir pun. betul lah, tak terfikir dan tak pernah pun. Saya tapi saya pun ada. tak ada. Kita tak ada janji apa-apa kan? Kejap saya Tak ada sebab pertama sekalinya kita janji yang you tak dah tanya dah betul. You nak anak ke? Kita tanya tu je. Kita punya level lain. Tapi yelah pasal you all dah macam dah ada step kan. Bukan macam orang yang baru-baru kahwin. Mungkin lain lah kan. Makna memang betul-betul budak-budak lah. Maksudnya muda lah daripada muda. Tapi walaupun muda dia terfikir, memang fikir jauh lah Makno ni. Macam mana Makno ni jenis seorang yang berfikir jauh sangat ni? Ada contoh-contoh yang you dah tengok? Sebab anak yang ke-11 daripada 11. Dia dah tengok banyak. Pongsu. Jadi belajar daripada tengok abang kakak. Saya banyak belajar tengok masalah, kebaikan, keburukan saya belajar. Saya cuba tak nak lah melakukan apa yang macam tu. Yalah, yang tak betul perbaiki. Betul. Okay, faham. And then beside that yang pasal ibu bapa tu, kita janji jangan melukakan hati kita tentang ibu bapa kita selagi benda tu tak melanggar syariat. Tapi pasal adik-beradik, I okay. Maksudnya pasal adik-beradik, I allow macam mana? Kalau nak complain lah. Kalau you ada tak puas hati dengan adik-beradik I, you mengumpat je dengan I. I okay. Tapi jangan bawa muka depan-depan. I pun kalau tak puas hati dengan adik-beradik you, I akan mengumpat adik-beradik you depan you. Tapi I janji takkan bawa muka. Jaga adab masih dijaga. Sebab kadang-kadang, kita ni kadang-kadang kena ada expectation. Adik-beradik, ipar-ipar ni kadang-kadang kan, I kan ada terguris lah apa semua. Memang cakap dengan dia, kalau dengan adik-beradik kita dapat ramai kan, cakap dia tak payah rapat-rapat sangat pun. Macam biasa je. Nanti kalau rapat-rapat kalau rapat-rapat nanti akan macam-macam lah. Macam-macam lah. So jadi kita biasa-biasa je. Tapi kalau ada yang you nak komplain, you boleh komplain kat I. Boleh ke kita cakap Mak Nur ni sebenarnya seorang strict? Nampak dah macam dia santai-santai tapi strict orangnya. Strict tak? Strict. You strict Dia nampak strict. Nampak strict. Saya even apa yang wife saya komen kat social media pun saya ada amaran. Saya memberi amaran. Saya tak nak wife saya komen-komen benda yang merapu-rapu kat social media. Ada. Benda ni terjadi bila Mak Nur dikenali ke atau sebelum Mak Nur dikenali pun Mak Nur tak suka? Mak Nur macam tak suka. Sebab tu Mak Nur kadang-kadang bila tengok kat social media yang sorry lah, minta maaf macam komen tu hebat-hebat sangat. Kalau orang perempuan lah, aku fikir lelaki dia tak tengok ke? Lelaki dia tak pantau ke? Suami bini dia tulis apa Kalau aku, bini aku tu cantik sini, dia aku siap itu kau. Tapi dalam hal ni saya rasa saya pun cik suami saya ni jenis memantau juga. Dia pantau lah. Dia pantau. Dia bukan kita kontrol, tapi kita memang suami memang kena jaga kan. Ketua keluarga. Maksudnya tak nak lah tu yang bukan-bukan. Contoh macam soal rumah tangga orang. I tak suka wife I akan komen-komen. I tak suka. Memang strictly tak bagi. Jadi kalau isteri berkawan ke, kalau nak keluar me time ke, tak adalah? Okey je. Okey lah. Lain tu babak. Tak, yelah sebab dia strict ke. You nak keluar dengan siapa, kawan dengan siapa, nak ni. Mungkin dia very strict ke. Perumahan ada ke arah tu ke? Perumahan Mak Nur banyak, lorong yang perumahan Mak Nur ni banyak suri rumah. Okey. Dia orang lepas hantar anak sekolah, pergi kafe. Okey. Maksudnya benda-benda yang boleh melibatkan kredibiliti sebagai seorang isteri tu jangan buat lah. Janganlah. Okey. Alright. Banyak kita belajar tapi yang tadi saya memang terkesima lah mendengar syarat-syarat dan perbincangan Mak Nur sebelum berumah tangga. Itu tak terfikir tapi kita boleh apply dalam kehidupan kita. Mereka-mereka yang khususnya belum berkahwin atau merancang nak berkahwin tu kan, bincang Bincang awal-awal.
Jangan dah kahwin nanti baru jadi masalah. Ya, macam saya tak bincang sangat, tak bincang random sangat dengan Cik Sok ni. Sekarang nak bincang dah lambat dah Boleh lagi. Dah boleh lagi Kau tim lagi. Boleh lagi. Okey. Kita nak berehat sekejap. Bagilah you all nak pergi toilet ke, nak tambah air, nak minum ke apa. Kita kembali dalam Kasih Ons. Kazi Ons. Hari ini, Kasih On, kita bersama dengan Mak Noh. Mak Noh ni dikenali sebagai seorang lelaki yang pop mula ada je. Siapa dia melahah-lahah orang, digelak-gelakkan je orang. Tapi itu karakter dia sebenar ke? Atau sebenarnya itu Mak Noh? Sebaliknya. Sebenarnya lain. Mak Noh sendiri macam mana? Karakter awak sebenarnya macam mana ni? Macam kat era yang awak nampak lah kat sini sama je sebenarnya. Sama je. Cuma bila kita buat video kan, video tu kan pendek. Video yang kita nak sampaikan, maklumat yang kita nak hantar tu macam 1 minit, 3 minit macam tu je maksimum. Jadi kita kena macam letak Ajinomoto sikit lah. Tak boring. Macam tu lah. Tapi itulah dia juga Mak Noh. Itulah juga Mak Noh. Tapi Mak Noh, okay, bila kita bercakap seorang yang very talkative, selalunya pasangan dia kurang talkative. So dalam hal Mak Noh ni, Mak Noh seorang yang sangat popek-popek. So kalau kat rumah Mak Noh lah yang membebel-bebel. Isteri memang seorang pendiam ke atau sebenarnya sama je? Sama naik ke? Macam mana ke? Wife Mak Noh sebenarnya totally opposite dengan Mak Noh lah. Macam langit dan bumi. Tapi barulah komplimen kan. Betul. Takkan kita suka biru, awak nak suka biru juga. Yang lain. Alamak, nak sama semua nak cik kan. Tapi dulu macam wife Mak Noh memang dia pendiam sikit, pemalu. Dia macam stage fright, tak boleh cakap depan orang. Malulah. Tapi Mak Noh tengok bila dah jadi suri rumah, dia berbeza dah. Kenapa tu? Kenapa tu jadi macam tu? Sebab bila jadi suri rumah dia masuk tahun ni nak masuk tahun ke-5 lah dia jadi suri rumah. Okay. Mungkin sebab Mak Noh kan kerja macam kita away dari rumah mungkin dalam 10 jam, 12 jam satu hari kan. Betul. Dia macam memendam dah. Macam apa seharian dia tu. Aku buka je pintu ada 3-4 makhluk. Tengah tunggu macam dah tak sabar nak cerita. Buka je pintu, yang Anis cerita, yang kakak cerita, yang abang cerita, yang adik pun sama. Jadi Mak Noh kena macam take turn. Tenang. Dia macam Mak Noh keluar daripada kereta tu macam ada cahaya kat belakang. Hero balik. Yang Daddy kakak dia nak cerita pasal sekolah dia, yang adik nak cerita. Tapi mak dia biar Daddy, janganlah cakap dengan Daddy, ibu nak cakap dengan Daddy juga. Mak pun sama naik juga. Yelah, member dah duduk rumah 12 jam. Jadi Mak Noh biasanya lah sekarang ni Mak Noh memang jadi pendengar je lah. Tapi adalah juga sembang juga. Tapi most of the time yelah nak tunggu 4 orang punya turn dah pukul 9.30. Dah tak kena tidur. Tapi bermakna tahu Mak Noh ni dia pandai melayan keluarga. That is why kita tunggu-tunggu dia nak balik. Kalau saya lah sebagai seorang isteri, sebab dia pandai melayan macam nak share. Dia punya feedback ke, dia apa ke, dia best. Cuba kalau kita bercakap tu macam ataupun balik main phone buat sendiri macam balik tak balik sama je. Tapi that mean Mak Noh pandai melayani. Kerana ahli keluarga dia. Kesian juga kan sebab budak dia memang tunggu tau. Dia macam memang bila nak balik tu. Maknanya office biasa macam bila Daddy nak balik, boleh balik tak sekarang. Macam memang menunggu-nunggu. Anak-anak Mak Noh biasa macam dah 10 tahun tu macam mungkinlah pudar sikit kan. Obsessionnya. Masih obses dengan Daddy. Macam obsession dengan Daddy tu macam superstar. Okey. Dan satu lagi saya tengok Mak Noh ni tak tahulah bila saya tengok, kita bukanlah selalu jumpa tapi tengok dekat TikToknya, bila bercakap dengan Mak Noh ni macam idea dia nak bercakap. Bila Mak Noh diam? Kat rumah lah. Kat rumah diam. Tak kat rumah sebab dengar. Menjadi pendengar kat rumah tu. Tapi adalah Mak Noh kalau nak tahu, kalau korang nak tahu, Mak Noh memang makan seorang kat rumah. Mesti ada juga orang pernah tegur, kenapa tak pernah nampak Mak Noh makan dengan keluarga. Mak Noh memang buat masa sekarang tau, bukannya Mak Noh nak selamanya makan seorang-seorang. Sebab Mak Noh macam memang anak Mak Noh tu buka mata sampai tutup mata memang
Nak attach je. Memang attach je. Jadi mana memang perlukan satu momen je Daddy minta. Waktu makan malam Daddy nak makan seorang-seorang. I makan seorang-seorang. Makan seorang-seorang. Wife Makno pun Anis pun dah cakap Daddy nak makan. Okey, waktu awak makan tu, awak makan ada macam tengok social media ke atau awak diam dan Memang fokus. memang fokus? Makan sambil live. Taklah diam. Maksudnya time tu je I makan sambil live. I akan tutup pintu. Dia Aku makan. more to me time lah. Macam tu lah. Dia punya time. Betul lah juga. Satu hari tu dia dah bekerja. Balik nak kena dengar anak dan isteri. Itu bila masa untuk diri sendiri macam tu Macam tu lah. Dan satu lagi dalam kereta. Ada lagi. Ya, betul. Kan? Okey. Okey. Cik Tapi nak tanya satu. Makno ni selalu kita panggil musuh Gen Z lah. Memerangi Gen Z. Merangi. Setiap posting dia tu semua stepik taruh lah, taruh je Gen Z. Apa sebabnya sebenarnya? Dekat mana Apa titik punca? punca? Ke geram ke Makno sendiri yang geram ke tengok? Tak adalah sebenarnya Makno dengan Gen Z sayang Makno lah. Dia love Abang Makno. Kalau Abang Makno tak tegur dia macam kenapa Abang Makno tak tegur? Macam hate love. Yeah, like that. Sebenarnya punca dia sebab satu sebab bila Makno dah berhenti kerja, banyaklah masa nak buat konten tu. Banyak berinteraksi dengan kita punya viewers kan, banyak buat live dan sebagainya. So bila banyak buat live, banyaklah orang tanya kenapa Makno berhenti kerja dan sebagainya. Kenapa boleh berhenti kerja? Wife di rumah, anak 3 orang dan sebagainya. Tanggungan banyak tapi kau boleh berhenti kerja So jawapan dia adalah Makno cakap sebab Makno memang sepanjang Makno sebelum berhenti, daripada mula kerja sampai lah Makno berhenti ni, memang Makno seorang yang macam Makno memang tak ada hobi bang. Ya Ya, Makno memang seorang yang boring kak. Saya seorang yang boring, sumpah tak tipu, janji. Tapi dia macam rare jugalah. Maksud Makno seorang yang boring tu, Makno tak ada hobi yang macam setengah orang suka hiking ke apa kan. Makno tak ada apa, Makno tak ada aktiviti buat apa-apa. Sport pun tak ada. Tak ada main sukan, tak dengar radio, tak dengar TV. Okey, lagu favourite semua ada tak? Makno punya lagu playlist semua terhenti dekat zaman-zaman akak lah. Zaman-zaman Era Fazira, Zain, zaman-zaman tu je. Lepas Zaman sekolah dulu lah tu. tak update dah. Tak update langsung. Adakah sebab itu disebabkan you ada matlamat you yang you nak ni capai. Jadi you kecilkan circle you kecilkan activity you because you tak nak. You can save a lot of money ke macam mana ke? Tak juga. Makno rasa memang Makno mungkin sebab I punya upbringing kot. Upbringing Makno memang membesar memang tak ada TV. Ayah pula garang. Kita orang adik-beradik memang tak ada Entertainment. Entertainment kita adik-beradik juga. Macam kalau macam kisah macam ni lah. Tapi, kita podcast lah dengan adik-beradik. So ramai perempuan ke lelaki adik-beradik? Lelaki. Oh ramai lelaki. Selalu kalau ramai lelaki lah nakal, na'udzubillah. Awak tak nakal. Awak bongsu pula tu. Makno sekolah asrama daripada kecil. So bila soalan tu muncul, barulah Makno bagi tahu Makno boleh berhenti kerja sebab Makno memang ada macam habit menyimpan tu dari dulu. Habit menyimpan. Tak adalah banyak tapi Makno cakap kat dia sebab tu Makno daripada dulu besar. Kita macam mana kerja pun kita kena ada at least paling cikai ada 6 bulan gaji punya simpanan. Sebab 6 bulan tu lah maksudnya bila kita nak berhenti kita adalah buffer 6 bulan tu whether kita nak build up balik ke, you nak buat business ke, you nak jual burger ke, whatever, ada 6 bulan gaji. Kita boleh run kita punya life tu at least 6 bulan. Balik. Kan? So itulah puncanya Makno mula sebut tentang 6 bulan gaji, ada saving 12 bulan ke 6 bulan ke macam tu. Sebenarnya bukan reference mana-mana, cumanya logic you sendirilah, common sense you sendiri. Sebab kan kalau kita tengok kan banyak pekerja-pekerja kat luar sana sebenarnya dia orang memang tak lalu dah nak kerja kat tempat dia orang. Macam memang tak nak kerja dah. Tapi disebabkan komitmen terlampau banyak dan dalam masa yang sama tak ada saving. Tak ada dia saving. Tak ada macam bila tak ada saving kita dah tak ada option. Bila tak ada option tak boleh berhenti. Bila tak boleh berhenti kerja punya kualiti dah merundum dan sebagainya kan. Maknanya tengok banyak sebab bila kita kerja kan, bila kita kerja kita banyak je nampak orang macam tu sebenarnya. Yelah. So sebenarnya bukanlah sebenarnya nak kata Gen Z tu yang teruk. Sebenarnya kita nampak orang yang dulu macam tu. Jadi kita tak nak Gen Z jadi macam ni. Sebab banyak je kan bang. Sebenarnya kalau kita tengok statistik, kalau EPF keluarkan statistik ke apa-apa yang financial punya badan kan,
dia orang memang bagi tahu rakyat Malaysia memang even nak ada 1,000 pun tak ada. Nak ada 1,000 dan saving pun tak ada. Ada yang dia orang dah buat unjuran yang banyak rakyat Malaysia ni sebenarnya bila dia pencen pun tak pencen dia sangat, bukan pencen yang EPF dia orang tu memang Simpanan tak dia boleh tu. pun dia orang nak survive another 20 years. So itulah maksudnya benda ni kita Abang Makno kat Gen Z kat luar sana, kita nasihat supaya tak break the cycle lah, to break the cycle lah, macam tu lah. Bukan ada personal pun. Tapi sebenarnya kita suka tengok bila dia bantai-bantai tu ada message yang nak Betul. disampaikan. Itu cara yang nak bagi orang macam Celik tersedar. mata, Macam tersedar tu, kan. Sebenarnya apa yang membimbangkan kita sebenarnya sebab kita pun ada anak Gen Z. Betul. Anak kita 17 tahun. Kalau sekarang ni kalau kita tengok kan, betul lah macam Mak Noh cakap. Kalau keluar tu dah pandai kefe-kefe. Sekarang ni kalau dia nak keluar pagi minum-minum makan kan, ada aircon tak? Is it in a mall or Tak, Mak Noh selalu cakap yang minum air RM14. Macam mana? Jelah, segelas RM15 boleh. Kita tak pernah macam tu Betul. Kita tak pernah. membanting tulang baru boleh nak beli air RM15. Betul. Kita era pun belajar lah. Macam era waktu kecil-kecil dulu, mak selalu bagi allocate kita bajet duit sekolah kan. Pandai-pandai lah kita So saya apply benda yang sama kat anak anda saya. Dalam dia selalu marah lah sebab saya nak bagi dia sikit. Saya cakap saya nak bagi dia RM10 je satu hari. Tapi yelah sekarang budak college kan tak cukup. Kejam sangat RM10. RM10 saya siap kira. Bawa air sendiri. Kan? Bawa lah mineral water pada rumah. Dan you makan apa? I calculate for her kan. Tapi okey lah. Sebab dia bebel, saya bagilah lebih. Jadi kat situ saya Macam nak. teruk baby. Jadi kadang-kadang lelaki yang soft hearted, dia tak sampai hati. Tengok anak tak cukup belanja kan. Jadi kadang-kadang saya rasa macam aku ni dah terlambat ke nak mendidik anak dia ialah kategori Gen Z untuk celik nilai duit tu, menghargai duit, perbelanjaan dirancang. Jadi sebagai yang you selalu tengok lah, you merancang agak awal kan, apa yang sepatutnya kita sebagai parents patut buat untuk nak mendidik anak ni biar dia celik sikit ekonomi perbelanjaan ni? Tak tahulah as a parent, Mak Noh rasa Mak Noh ni tak adalah lagilah tak layak kau nak bagi nasihat kat akak dengan abang kan. Anak saya kecil-kecil lagi pun. Yelah. Tapi from the perspektif orang yang mungkin staff banyak Gen Z lah kot macam tu lah kan. Tapi sebelum tu Mak Noh teringat juga akak cakap tadi, kalau ayah cepat lembut hati kan. Macam Mak Noh dengan Gen Z kita garang buat dengan anak kita. Dia shower kan. Dengan Gen Z garang, dengan anak di shower kan. Dengan anak kita shower kan. Kita tewas juga. Susah lah. Habis isteri lah yang lebih kontrol. Kalau tak ada wife Mak Noh, tak tahulah apa. Semuanya aku bagi katnya. Marah Gen Z ni. Kau cakap kau kan. Kau bagi semua benda. Okey, tapi pasal Gen Z ni kan, Mak Noh rasa sebenarnya bila kita tengok, dia bukannya diorang tak okey, diorang okey je. Cuma macam mana kita approach je I rasa. Sebab kan Mak Noh rasa terharu sangat dengan feedback, impact daripada yang kita Mak Noh nasihat tu kan. Ada banyak sangat parents DM Mak Noh tau. Kadang-kadang kan, sebab tu Mak Noh nak bagi tahu orang kat luar sana, kalau you all ada benda-benda yang sesuatu yang baik, jangan simpan seorang, cakap je dekat social media. Sebab you takkan pernah sangka video kita 1 minit, 3 minit, kita rasa effortless kan. Bagi impact yang baik dalam kehidupan orang. Sebab macam Mak Noh terima DM daripada parents kan. Tapi macam lucu, tapi dah terharu. Mak Noh, akak kan sebenarnya nak terima kasih, tak tahu nak marah ke apa, tapi nak terima kasih kat Mak Noh. Akak ni dah berapa buih-buih dah mulut nasihat kat anak akak tu. So simpan duit. So kau ni kau tak cukup duit, pergilah buat Grab ke apa. Bila kau nasihat dia dengar Dia kata, sekarang ni dah habis kerja dia buat Grab Mak Noh. Lepas tu bila akak tanya, kau nak buat Grab? Abang Mak Noh suruh simpan. Banyak. Mak Noh rasa banyak sangat parent mesej Mak Noh macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama ada juga yang Gen Z sendiri message, Mak Noh terima kasih sebab selalu mau marah saya. Dulu saya tak ada 2,000 pun tak ada dalam bank. Sekarang saya dah ada 2,000. Masya Allah. So maksudnya
dapatlah kita simpulkan sebenarnya bukanlah dia orang tak nak dengar. Tapi approach tu. Approach tu yang kena diorang okey je dan boleh je menerima. Dan alhamdulillah lah banyak orang DM Mak Nur macam tu. Mak Nur rasa macam Taruhlah. Baguslah. Baguslah. Maksudnya apa yang dia buat memberi impact pada masyarakat kat luar. So staff-staff Mak Nur dulu sebelum waktu Mak Nur kerja dulu, kebanyakan Gen Z lah kan, waktu Mak Nur bekerja. Kita manager kan. Time tu banyak staff Gen Z, kita tak tahu lagi nak deal dengan diorang. Engkau pula halilintar membelah bumi pula Mak Nur macam mana kan. Tapi time tu tak ada seni lagi, tak pandai lagi. Memang halilintar kau. Oi, macam mana pula garang kau. Jadi teruk. Performance dia orang jadi dijauhi teruk. lah. Dijauhi. Macam kalau macam dia orang tengah kat sini, Mak Nur datang bangun. Lari. Senyap krik. Kau pula macam krik sekali kau lah. Kan? Macam kita memang garang dulu. Tapi Mak Nur tengok impact dia kan. Macam hubungan jadi semakin jauh. Performance tak meningkat pun. So Mak Nur dapat belajar sesuatu. Bila kita dah lama. And then bila kita Mak Nur ada staff sendiri kan. Kebanyakan Gen Z lah. Macam si Fitri tu. Gen Z lah. Nampak? Tengah malam pun boleh hantar siapa kata Gen Z kan, diorang kata Gen Z tak nak jangan kacau luar waktu kerja kan. Fitri hantar. Ambil kat rumah kita lagi. Okey je. So kebanyakan masa bila Mak Nur dah applykan cara yang maksudnya approach yang betul, maksudnya kita pun kadang-kadang kita pun kena faham diorang juga kan. Maksudnya kita pun kena macam turunkan ego untuk menyelami diorang punya style. Dan bila kalau kita dah berjaya, Mak Nur rasa diorang okey je. Mak Nur punya team sekarang memang awesome gila-gila. Sangat baik, sangat bagus, tak berkira. Semua benda yang kononnya diperkatakan macam jangan ganggu saya waktu kerja. Tak pun. Okey, helpful, tak berkira. Okey je. Weekend pun boleh kerja. Boleh. Diorang tu lebih nak faham. You do not instruct tanpa macam Memahami dia orang. tanpa memahami diorang. Macam kan? kita waktu kita kerja kan. Mak Nur rasa dia punya punca ni, Mak Nur punya teori je lah, tak tahu betul ke tak. Mak Nur rasa punca dia adalah keyword yang Mak Nur nak tekan kat sini adalah safety net. I rasa most of the time Gen Z diorang dah ada safety net berbanding dengan generasi yang sebelum. Safety net tu maksudnya diorang dah ada kehidupan yang sedikit selesa berbanding dengan generasi dulu. Kan? Macam Mak Nur dulu, kita bila kerja, sebab kita tak ada safety net, maksudnya memang parents kita pun susah kan. Lepas tu kita pun susah kan. Maksudnya pekerjaan tu kita pegang macam ni, takut. Macam tu kan. Macam kalau kat tempat kerja dulu, kalau bos suruh lompat lah kau Mak Nur. Bos suruh lompat bintang, kau lompat bintang lah sebab takut kena sebab Takut kena buang kerja. Kau tak ada duit Mak Nur. Tapi bila Mak Nur tengok waktu Mak Nur dengan Gen Z, Mak Nur dengan Gen Z ni, diorang kan diorang bukanlah kata senang sangat-sangat, tapi tidaklah macam zaman macam kita kan dulu macam kalau pergi kerja, kita selalu je dengar pergi je naik bas, kan, naik bas mini, jalan kaki ke, macam kita selalu je benda tu very common je. Macam sekarang ni ada ke? Kebanyakan ada motor dah, ada kereta dah. Macam mungkin I tak kata semua Gen Z senang, tapi dia bukanlah macam, maksudnya pekerjaan tu dia tidak lagi macam okay, kalau aku tak suka aku boleh berhenti. Kalau aku tak suka aku boleh berhenti. Jadi dia orang punya dia tidak takut untuk melakukan perubahan berbanding dengan kita. Mak Nur rasa itu kunci dia. Maksudnya safety net, dia orang dah ada safety net yang lebih berbanding kita. Make sense. Kita pun ada juga satu peristiwa di mana budak yang nak bekerja, dia nak bekerja. Tetapi lepas tu dia kena berhenti kerja sebab parents suruh berhenti. Sebab jauh sangat lah tempat kerja, susah. Saya pun lagi banyak. Kan? Ayah tak bagi. Kadang-kadang mak dengan ayah sendiri yang support benda tu. Ada setengah tu yang anak nak kerja. Parents yang tak. Jadi dia berbalik kepada macam mana kita communicate dengan anak, macam mana kita convince them, dan macam mana kita nak fahamkan erti nilai duit harian kita ni macam mana kan. Approach tadi. Manu ada cerita tentang approach. Kan? So bila kita tahu dia orang punya punca tu adalah mungkin safety net lah, safety net yang diorang ada. Jadi kita dah tak boleh macam
nak macam kita dulu macam takut-takut kena buang kerja, takut kena apa warning Ya. letter ke apa, benda tu Ya. dah tak logik dah untuk diorang. Betul. Jadi kita kena approach macam kita kena bagi diorang tahu yang diorang ni ada purpose, diorang ni involve. Betul. Diorang nak rasa ada involvement, appreciation. So diorang okay je. Wah. Macam awak makna kalau jalan tu macam kiri kanan tu semua barang-barang diorang yang pegangkan. Tak payah buat apa-apa. Betul janji. Didik daripada kecil Diorang okey, memang okey. Memang sangat okey. Okey, wah itu dia Mak Noh sikit sebanyak kita dah kenali dia. Mak Noh yang kita lihat ni sebenarnya dia karakter dia lain. Dia ada streak dia tersendiri. Tetapi kerana streak itulah menjadikan dia Mak Noh hari ini yang merancang daripada awal, yang tahu apa dia nak dan dah orang kata dah atur dengan baiknya insya-Allah. InsyaAllah lah. Doakan Mak Noh juga tahu. Ya. InsyaAllah. Tapi yang paling penting sukses. saya, apa yang Mak Noh buat adalah memberi impact pada orang lain. Betul. Ingat Mak Noh pesan kata kalau kita ada benda yang baik, kita kongsikan. Kita tak tahu bila kita berkongsi tu memberi impact yang sangat besar kepada orang ramai, kan? Betul lah. Okey Mak Noh, sebelum kita nak say bye-bye, mungkin Mak Noh ada sepatah dua kata kepada penonton Kasih Ons ke, kepada abang kita ke. Kepada prima donna kita. Mak Noh first of course nak ucapkan terima kasih lah sebenarnya kepada Kak Era dengan abang kan, sebab bila akak punya PA contact Mak Noh macam nak lompat bintang. Macam siapalah kita. Allah. Tapi Mak Noh pun nak sebenarnya nak ucapkan terima kasih sebab bagi platform untuk at least kita boleh sembang, untuk orang lebih mengenali kita kan, Mak Noh. And then Mak Noh sentiasa mendoakan akak dengan abang berjaya dunia dan di akhirat. Amin. Semoga yang baik-baik akan pergi kepada akak dan abang juga. Amin. Sama juga kepada Mak Noh atas segala usaha kan, atas segala perjalanan hidup tu kan, menamatkan menuntut ilmu, besarkan anak-anak yang masih kecil, dunia yang penuh cabaran ni kan. Tapi yang penting apa yang kita cakap semua selama kita cakap ni, kita bukanlah cakap untuk tuju kat dia orang je. Diri kita sendiri juga. Betul. Kadang-kadang makin kita cakap, makin ada benda lah aku tak tahu, kita dapat something yang baru kan. So untuk diri sendiri dan juga untuk korang juga. Itu dia. Okey, bukan borak-borak sembang-sembang kosong, sembang orang kata kopi-kopi saja, tetapi pengisian tu yang penting. So terima kasih Mak Noh bersama dengan Kasih Ons. Jangan serik ya. Tak surik lah. Tengoklah cantik macam mana pula. Dia punya tagline tu sayang. Macam cuba sikit. Janji. Sebab dia janji lah minggu ni kita nak bagi sesuatu tau. Jadi kita nak bagi budget planner Kasih Ons dengan tanda tangan Mak Noh sendiri. Yes. Nampak. Janji. Tulis pun janji. Janji jimat. Janji jimat. Okey. Jadi kepada anda semua kalau nak dapatkan budget planner ini, kita serahkan kepada Mak Noh apakah soalan yang nak diberikan pada minggu ini. Okey, apa-apa yang berkenaan kita cakap dulu kan? Saja. Okey, berapa soalan nak bagi ni? Satu je lah. Okey. Satu soalan mungkin ada 3 poin ke, nak suruh diorang jawab. Sebelum berkenaan dengan diri sendiri boleh ke? Boleh. Apa saja berkenaan Mak Noh. Okey, apa benda 3 benda yang Mak Noh bincang dengan wife Mak Noh sebelum Mak Noh kahwin? Kan, betul. Itu memang dia kena dengar lah. Dengar lah. Kau tak dapat. Kau tak dapat. Okey, jadi senang je, nanti you all komen lah dekat kita punya komen, ruangan komen tu kan. Dan yang paling pastinya subscribe, okey? So Subscribe je. subscribe lah. Komen, like, Share. Like, okey. Bab ni dia pandai. Macam mana? jangan lupa komen, like, share and subscribe lah. Benda-benda betul percuma je. Wah. Tak habis duit pun. Jangan rekod tau. Okay. So, thank you so much Mak Noh. Kita jumpa lagi setiap hari Jumaat pukul 8 malam. Okay. Dan sebelum tu Cik Suami nak kata apa-apa ke? Saya nak ucap terima kasih Mak Noh. Kita happy. Semua yang ada kat sini bukan saya dengan Kak Ira saja. Semua tim pun seronok. Mak Noh ada kat sini nak kongsi something kat luar. Janji. Alamak, aku yang lebih ya. Okay, kita jumpa lagi dalam Kasih Ons. Kasih Ons.